Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel. Saya nak masuk ke stadium tour. Kita akan start masuk 9.50 pagi. Ni gambar Ronaldo. Ini stadium. Kita akan pukul 9.50 pagi. Sekarang kita kat luar stadium. Kita sudah masuk ke dalam stadium. Sekarang jam 9.21, kita akan insyaAllah masuk pukul 9.50. Yang ni kita nak gerak masuk ke dalam stadium. Ini tempat nak beli tiket kalau ada match. Ini kosong sebab stadium tak buka lagi untuk stadium 2. Stadium 2 akan buka lebih kurang pukul 9.50. Dan ni memang kosong. Ini semua dah sejarah untuk tu. Hai Arif Sufian. Okey, ni adalah Manchester United punya stadium. Kita sekarang ni kat sini tak berapa sejuk. Cuaca dah mula panas sebab dah masuk musim bunga. Ini dia punya kedai souvenir. Kedai bang-bang MU yang original ke Old Trafford. Ni dia. Tapi harga dia agak mahal lah. Kalau kita convert kat duit Malaysia boleh mencecah 100 hingga 500 ringgit Malaysia. Mahal, agak mahal. Dan stadium tour harga dia 100 pound total untuk 4 orang. Ni berada kat luar. Ini memang kosong sikit sebab tak ada match di antara MU dan lagi kelab-kelab lain. Biasanya kalau ada match memang kelab ni penuh. Sekarang ni kita nak masuk dalam ni nanti pukul 9.50 nanti insyaAllah. Sekarang ni London pukul 9.20 petang. 9.22 pagi. Okey. Sebab tak silap saya stadium akan buka pukul 9.30 macam tu baru dia akan buka. Dan ni stadium lagi tutup sebabkan hari ni Ahad, kami orang pergi kerja. Jadi kami insyaAllah mungkin stadium kosong, jadi kami berpeluang untuk tak ramai orang. Jadi sedap sikit lah nak pergi masuk dalam stadium nanti. Ni, jadi kalau nak masuk dalam stadium, dia kena ada security card. Bukan saja nak masuk, saya nak masuk tapi tiket kita nak masuk pukul 9.50 pagi. Jadi sekarang ni tak masuk lagi, kita nak masuk stadium tu nak tengok Ronaldo punya sejarah apa semua dalam ni. Tengok dalam stadium. Kita nak tengok macam mana Manchester ni sebuah kelab yang sangat hebat ya, tuan-tuan. Tengok orang putih jogging kat sini macam jogging kat depan stadium Shah Alam sebab dia tinggal sini. Nampak? Ni semua tempat beli tiket apa semua. Tapi ini masa tak ada match. Tak ada perlawanan bola sepak. Kalau ada, memang ni semua penuh. Mega Store Exit ni confirm ramai orang beli. Yelah bagi dia orang 20 pound tu murah. Bagi kita 20 pound tu berapa? 100 ringgit tu. Jadi agak mahal. Jadi kami ada kesempatan untuk masuk stadium tour. Match dia adalah pada lebih kurang 6 bulan 4 lawan dengan West Ham. InsyaAllah. Itu kami tak boleh pergi sebab masa tu tengah raya. Ya, masa tu saya dah balik ke London. Masa tu tengah menyambut hari raya insyaAllah bersama dengan 250 orang rakyat Malaysia yang tinggal di UK. Sama ada belajar ataupun bekerja di sini.